Hai korang, hari ni kita nak buat dessert kegemaran ramai. Puding karamel yang lembut, creamy, tekstur yang halus, manisnya pas, karamelnya pun pas. Apa lagi? Jom kita buat. Untuk buat gula hangus ataupun sirap karamel, kita perlukan 80 gram gula putih ditambah dengan 15 ml air. Fungsinya supaya meleleh dan masak sekata. Bila dah kecoklatan begini, kita kacau-kacau supaya sekata. Dan bila warna kecoklatan sudah pekat begini, cepat-cepat angkat dan terus tuang ke dalam loyang yang anti panas. Ratakan air gula dan ketepikan. Seterusnya, untuk buat puding, kita perlukan 4 biji telur, 3 biji kuning telur, 85 gram gula putih, kacau sebati dan ketepikan. Seterusnya, masukkan 500 gram susu full cream ke dalam periuk. 200 gram whipping cream. 1 sudu kecil garam. 1 sudu besar esen vanila untuk kurangkan hanyir telur. Masak sekejap sehingga naik wap. Sudah naik wap, matikan api, angkat dan tuangkan ke dalam bekas telur tadi. Mula-mula tuangkan sedikit sahaja adunan susu ke dalam telur. Kacau sebati. Bila sudah sebati, tuangkan kesemua baki susu tadi ke dalam adunan telur. Kacau rata lagi. Bila sudah sebati, tapis adunan dan masukkan ke dalam loyang gula hangus tadi. Sebelum kita bakar, masukkan loyang puding ke dalam satu bekas dan isi dengan air panas. Kemudian bakar pada suhu 180 darjah selama 60 minit ataupun sehingga masak, bergantung kepada ketuhar masing-masing. Puding yang sudah masak dan telah saya sejukkan selama semalaman, sisip bahagian tepi loyang guna pisau ataupun spatula. Terbalikkan. Tepuk-tepuk sikit kat bahagian atas tu supaya cepat keluar. Dan inilah hasilnya, puding karamel yang sangat elok kejadiannya. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.